Korang kan bila dapat parcel tu, korang buka macam mana? Dapat parcel, kau buka jenis yang pakai tangan ke? Kena pula dapat parcel yang gemuk-gemuk macam ni kan? Kalau yang jenis penyabur, dia cuba rentak buka. Kalau jenis yang tak penyabur tu, dia pakai gigi. Korang jangan nak kencing aku, korang tak pernah pakai gigi. Tapi sekarang kita saja nak gatal-gatal. Kita gatal-gatal dengan peralatan buka parcel yang handsome sikit. Ini dia, multi tools yang aku pakai sekarang. Dua jenis pisau dia untuk kegunaan yang tertentu, tapi kita tengok. Bangsa yang besar sikit ni untuk kerja yang lasak sikit. Sebab yang besar ni dia tebal sikit. Kalau kau nak hentak-hentak lebih sikit, insyaAllah dia okey. Yang betul-betul tajam ni dia nipis geng. Jadi ikutlah penggunaan. Ada hari aku suka pakai yang nipis, ada hari aku pakai yang besar. Sebab yang besar ni dia senang nak buka. Rasalah keseronokan membuka parcel. Tak sama buka pakai gigi. Alhamdulillah rezeki ada orang bagi. Buka kotak ni pun aku terus je pakai pisau tu. Aku boleh matikan, kempiskan terus plastik parcel ni untuk aku buang. Kempiskan dia, buang supaya tak makan ruang. Ini barang aku bawa dalam beg aku hari-hari. Apa lagi yang dia ada? Korang tengok sendiri. Jangan lupa like, follow, share dengan komen.